Manusia tu dibahagikan pada dua. Satu, alimun, golongan yang ada ilmu. Mereka panggil alim kan, ada ilmu, alim. Yang kedua, wa muta'allimun, golongan yang mencari ilmu, menuntut ilmu, yang mengaji. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fima, pada golongan siwahuma, selain daripada dua golongan tadi. Jadi manusia tadi yang berguna tadi, yang berilmu, yang belajar ilmu. Lain daripada itu, la khaira fihima, tidak ada kebaikan pada mereka berdua. Ini maksudnya disuruhnya kita menjadi orang yang berilmu. Kalau tak ada ilmu, cari ilmu, jadi penuntut ilmu. Kalau dah pencen nak pergi sekolah tak terima, mailah masjid surau, insya-Allah pengurusi terima. Tak payah bayar yuran pun, mai mengaji. Jadi itulah kerja kita, menuntut ilmu setelah pencen, berada di surau, masjid dan sebagainya.